Hari ini ramai yang sedang bercakap tentang RCI tabung haji. Ada pelbagai perspektif, ada pelbagai kritikan, pertanyaan, persoalan isu RCI ni. Jadi kita ambil peluang ni lah untuk kita semak balik kronologi ataupun timeline sampai timbulnya isu RCI pada hari ini. Sebelum kita pergi lebih jauh, kita imbas semula di mana Dewan Negeri Negeri Sembilan telah dibubarkan. SPR telah mengumumkan bahawa tarikh pencalonan atau penamaan calon berlaku pada 18 Julai 2026. Dan dalam beberapa hari sebelum penamaan calon, kita dikejutkan dengan pengumuman kerjasama antara BN dan juga PN. BN bertanding 25, PN bertanding 11. Namun beberapa hari selepas penamaan calon tu, maksudnya dalam ketika kempen PRN Negeri Sembilan, mungkin 4 ke 5 hari selepas tu, tiba-tiba Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, mengumumkan akan mendedahkan laporan RCI tabung haji kepada umum. Pada masa tu kita dah diingatkan bahawa laporan RCI tabung haji ni dah siap tahun 2022. Maksudnya kurang lebih 3 tahun lah. Jadi orang ramai yang terkejut lah. Kenapa selepas 3 tahun, pada ketika ini baru umum nak dedahkan laporan tu kepada publik. Pada hari Anwar umumkan akan dedahkan RCI, laporan RCI tabung haji ni, Rafizi Ramli turut dilaporkan menyokong tindakan itu. Malah Rafizi menurut laporan media mendakwa bahawa laporan tu akan tunjukkan bagaimana tabung haji rosak di bawah UMNO. Ini laporan daripada Rafizi, bukan Anwar cakap. Jadi secara tak langsung, kita orang biasa ni pun boleh dapat menangkap apa tujuan RCI ini tiba-tiba diumumkan untuk didedahkan ketika kempen PRN Negeri Sembilan, ketika BN berkawan bekerjasama dengan PN. Di satu pihak lagi, Anwar Ibrahim cuba untuk dedahkan laporan RCI. Jelas sekali ia ada motif tertentu. Dia bukan sekadar isu integriti, isu tata kelola, bukan. Dia melebihi daripada perkara itu. Dan malah Anwar Ibrahim sendiri menyatakan bahawa ada sakau berlaku. Jadi dawan itu cukup berat. So, apa tujuannya dan apa akhirnya pendedahan ini? Dan saya nak jelaskan dalam teori MBI ini ialah politik juga berkaitan dengan soal timing. Setiap perkara, agenda ataupun isu digunakan mengikut waktu atau timing yang betul supaya ia memberi kelebihan kepada satu pihak untuk melemahkan lawan atau menguatkan kedudukan mereka, dengan erti kata untuk menang dalam perebutan politik. So, kita nak refresh baliklah ungkapan politik yang lama. Dalam politik ini tidak ada kawan atau musuh yang kekal. Hari ini kita boleh berkawan, bekerjasama, esok kita boleh menjadi seteru. Dan mungkin ini adalah salah satu manifestasi ungkapan tentang politik itu.